Ada yang tanya, Aiman, akak memang nak sangat beli Alora Pants. Tapi sekarang bajet belum cukup. Macam mana? Jangan risau. Kalau bajet belum mengizinkan, boleh mula dulu dengan Alora Boxer atau Alora Soft. Kenapa Alora Boxer? Alora Boxer ni potongannya khas untuk lelaki. Tapi ramai je wanita pakai juga. Terutamanya ibu hamil dan mereka yang bersaiz besar. Sebab rekaannya sangat selesa dan regangan kain dia sangat luas. Saiz bermula dari M hingga 4XL dan direka supaya tak ketat di bahagian private area untuk lelaki. Kalau wanita pakai pula, manfaat infrared ni bantu sokongan rahim dan kawasan perut. Alora Boxer ni cover hingga atas pusat. Jadi bahagian perut dan usus terdedah kepada tenaga infrared. Bahagian ni penting sebab di sinilah berlaku keseimbangan mikrobiom, bakteria baik dan penyerapan nutrien. Bila aliran darah di kawasan ni lancar, kesihatan keseluruhan badan lebih stabil. Selain tu, Alora Boxer ni juga grip kemas di bahagian pinggang. Sesuai untuk mereka yang kerja duduk lama, angkat berat atau banyak memandu seperti memandu Grab. Paling best Alora Boxer ni datang dua helai dalam satu set. Boleh pakai bergilir-gilir atau kongsi dengan pasangan iaitu suami isteri lah. Lepas tu kenapa Alora Sock? Alora Sock pula ada dua versi. Lelaki dan perempuan. Tapak kaki kita ada banyak acupressure. Acupressure point. Jadi, bila pakai Alora Sock, tenaga infrared bantu aktifkan peredaran darah dari bawah ke seluruh badan. Ramai yang rasa kaki jadi lebih ringan, badan pun lebih bertenaga bila pakai secara konsisten. Kesimpulannya, Alora Pants memang terbaik sebab cover hampir 70% badan kita. Tapi kalau bajet belum cukup, mulakan dengan dulu Alora Boxer dan Alora Sock. Yang penting mula dulu terapi infrared ni. Semoga Allah murahkan rezeki kita untuk capai kesihatan dan kualiti hidup lebih baik. Nak Aiman bantu pilih saiz dan set paling sesuai untuk bajet korang, klik di bio profil Aiman. Jom kita sama-sama jaga kesihatan dengan produk BA International. Klik di bio profil Aiman sekarang.